hari ini kita refresh balik kita punya informasi berkenaan dengan detox ataupun cuci usus kita lah. Okey, kita bersyukur di Elkan. Sebelum itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada syarikat sebab syarikat sentiasa mengeluarkan produk yang unggul dan luar biasa. Dari kita saja mau amalkan bersungguh-sungguh ataupun tidak, tapi ialah itu yang sepatutnya. Syarikat yang begitu mementingkan ilmu untuk kita pelajari dan lebih dalami. Dan seterusnya terima kasih kepada barisan upline, Miss and Mrs. Sengkok Meng dan khasnya mentor kesayangan kita Cikgu Winnie Chu, dan juga tentunya kepada pasukan Angsa Laut Elkan. Jadi hari ini, minggu ini giliran Sandakan untuk menyampaikan. Jadi topik dia adalah detox ataupun laktos ya. Jadi detox ni kalau kita tengok memang orang sudah tahu, di mana-mana pun orang sudah pandai. Kalau dulu orang tak tahulah, tapi sekarang ini semakin menjadi trend perkataan detox. Sama ada diorang gunakan pelbagai cara lah. Ada yang dari tapak kaki kan, kalau kita tengok ada melalui pemanasan haba, ada yang melalui banyak cara. Itu adalah hasil daripada kesedaran betapa pentingnya untuk kita detox ataupun ialah membersihkan diri kita daripada toksin. Jadi adakah ini trend ataupun kemestian? Kalau kita dengar mula-mula dulu kita dielkan daripada tahun 90-an lagi, kita sudah diberi info bahawa kalau di Jepun memang diwajibkan kepada semua dia punya rakyat setiap 6 bulan diorang kena cuci usus. Kan kita dengar, kita memang sudah diberi pengetahuan tentang itulah. Berbanding kalau kita di sini, biarpun upline kita berhabis sudah cakap mesti mau cuci pakai laktos, dululah si Judaria kan, begitulah itu. Pandai lagi bertaming-taming, pandai lagi expired itu laktos. So inilah sekarang menjadi satu kemestian sebenarnya ya, kemestian. Sebab daripada usus kita lah sebenarnya boleh membawa kepada kesihatan yang lebih berkualiti dalam kehidupan kita. Baik, kalau kita tengok seluruh dunia pun menjadi satu bukti ataupun sentiasa memberi awareness tentang betapa pentingnya buat detox ini. Kalau kita tengok banyaklah di majalah kah, di leaflet kah, di buku-buku, sampai ramai pakar nutritionist membuka, ada buku sendiri untuk mereka keluarkan betapa pentingnya untuk buat detox ini ya. Jadi sekarang dia adalah wajib, tetapi sudah menjadi satu trend yang sangat wajib ya, menjadi satu trend untuk masyarakat dunia hari ini. Okey, bila kita rasa perlu untuk detox? Satu, bila kita sudah rasa keletihan. Bila kita ada perasaan letih, lemah, longlai, letih lesu, di sanalah kita sudah tahu bahawa kita sudah perlu, wajib untuk detox badan kita. Kalaupun kita cepat berpeluh, bau hangit sudah keluaran tu, itu salah satu juga. Lepas tu masalah kulit, timbul bisul, jerawat, ya, semua itu memang wajib. Itu adalah tanda-tanda yang pertama sekali yang harus kita ambil berat. Lepas tu tidak dapat tidur, pusing kiri, pusing kanan, sampai ada orang ambil ubat tidur untuk supaya dapat tidur. Itu pun salah satu juga yang perlu kita detox. Ketagihan makanan sebab tidak cukup nutrien, badan kita, perut kita balik-balik bagi signal otak, oi saya lapar. Padahal sebenarnya kita punya usus tu yang bermasalah, terlalu banyak najis terlonggok, sehingga kan tidak dapat penyerapan kita punya penyerapan yang sepatutnya dalam badan kita. Lepas tu sikit-sikit sakit kepala, lepas tu gas dan kembung perut, sembelit atau cirit-birit, dan juga yang paling orang tidak seberapa perasan adalah lingkaran hitam di bawah mata. Rupa-rupanya itu pun kita perlu berlaktos. Okey? Cuci usus. Baik. Jadi kita selalu cakap, detox ni bukan sekadar apa yang kita makan. Sama ada apa yang kita makan, hari ni aku makan KFC, aku kena detox.
Tapi bukan juga apa yang kita makan itu adalah semestinya kita sudah detox, nyahkan toksin daripada badan kita. Sebab dia bergantung kepada, ianya sekadar apa yang menghalang penyerapan anda. Artinya, walaupun kita hari ini makan, contohlah kalau di Elken kita minum itu, kita makanlah makanan yang banyak serat, sayur-sayuran. Okey, dia memang akan ada banyak fiber untuk pembuangan kita punya najis. Tetapi, adakah dia boleh membuang ataupun najis terlonggok ataupun benda yang sudah lama melekit di dinding usus kita. Sebab yang benda yang melekit ni adalah menghalang penyerapan nutrien yang kita makan, yang kita anggap ini bagus untuk aku, tapi rupa-rupanya dia waste saja. Sayang, sia-sia saja begitu. Disebabkan penebalan dinding usus kita daripada najis terlonggok tersebut. Jadi ini yang semestinya kita mencari sesuatu yang boleh membuang yang betul-betul yang najis terlonggok tu supaya tidak menghalang penyerapan nutrien yang kita makan seharian. Baik, jadi apabila kolon bertemu dengan toksin, apa yang berlaku? Ini yang akan berlaku. Penyerapan nutrisi itu apabila lemak ataupun toksin tersumbat di lapisan dalaman kolon, tadi awal ada saya bagi sedikit maklumat, masalah penyumbatan ini akan cenderung melemahkan penyerapan nutrisi. Saya tadi ada cerita pada awal juga. Jadi penyerapan semula toksin ini akan membebankan organ hati. Jadi kita ni kan, kita rasa makan sudah dari pagi kita makan, tengah hari kita makan, lepas tu malam lagi kita makan. Jadi sudahlah begitu, sudahlah banyak toksin di dalam usus kita, tidak keluar lagi, toksin tu masih ada, maka di-recycle lah balik apa yang kita makan tu, dikitar semula. Jadi ini akan membebankan kita punya hati, dia letih. Nah, banyaklah dia bagi signal kalau hati ni mungkin adalah yang sampai hati berminyak, kalau lemak yang berlebihan kan. Kalau sampai yang jerawat kah, kudis-kudis kah, bisul kah, itulah sebab hati kita itu sudah bekerja keras dan akhirnya dia sudah lemah. Ya, baik. Dan seterusnya apabila masalah ini berterusan, kalau kita punya persekitaran usus tu bersumbat, masalah penyumbatan akan mengakibatkan pula penyerapan nutrisi yang lemah. Dia ulang balik lagi, usus akan menghantar isyarat yang salah kepada otak. Sebab tadi yang saya sudah cakap lah, kita punya usus tu sudah ketebalannya untuk menyerap itu nutrien tidak tembus. Penebalan toksin itu terlalu tebal, tidak tembus. Sehingga kan kita punya perut pun sentiasa rasa lapar. Padahal kita sudah berhabis makan, kan? Mungkin kita sudah hari ini ambil burger, lepas tu ambil KFC, tapi kan otak kita balik-balik cakap, perut kita rasa macam, tak puas lah, macam craving inilah, kunun itulah, semuanya di craving ni. Dia bagi hantar signal ke otak cakap, okey, belum ada kan, okey, makan, mari kita cari ini, makan, begitu ya. Jadi akhirnya otak akan mengarah untuk makan lebih banyak bagi menyelesaikan masalah kekurangan nutrisi. Padahal kita berhabis sudah, perut kembung sudah oleh yeast dalam perut tu kan. Tapi sebab kita rasa macam tidak puas, sebab perut kita masih kekurangan nutrisi. Sebab bukan nutrien yang kita makan. Tiada, kurang penyerapannya hilang, terlindung ataupun terbalut oleh itu toksin. Baik. Jadi pengumpulan lemak atau toksin akan menggalakkan pertumbuhan bakteria buruk. Seterusnya cenderung mengakibatkan inilah sindrom gangguan usus, sembelit dan kanser. Jadi di UK secara purata 182 individu dimasukkan ke hospital setiap hari akibat masalah sembelit. Ini semua berpunca daripada pemakanan lah menyebabkan ini sembelit dan lifestyle ya. Bagaimana pula di Malaysia? Tanpa disedari sebanyak 20 hingga 35% daripada populasi penduduk menderita akibat sembelit. Dia bermula dari sembelit lah. Sembelit itu adalah signal yang paling asas bahawa kita sudah mengalami masalah usus lah. Okey.
Dan lebih lama toksin disimpan di dalam kolon, semakin lama lapisan kolon akan terdedah kepada karsinogen. Karsinogen ni adalah ejen penyebab kanser lah ya. 1.8 kali lebih cenderung menyebabkan kanser colorectal, artinya kanser usus lah. Okey, tapi disebabkan juga masalah masalah daripada usus ni, masalah sembelit ini juga bukan saja kanser usus ya, kanser yang lain juga bakal mengundang kanser-kanser yang lain juga. Okey, so di Malaysia kanser colorectal merupakan pembunuh nombor 2 kanser. Jadi nombor 1 kanser paling biasa di kalangan lelaki, nombor 2 kanser paling biasa di kalangan wanita. Ya, beginilah. Alright. So kunci utama adalah membersihkan kolon secara menyeluruh. Bagaimana kita detox secara menyeluruh. Jadi kalau kita di Elken, inilah berry ni sangat bagus. So kita memperkenalkan lactose S. Jadi apakah lactose S ni? Apa kebaikan dia? 3 formulasi daripada 3 formulasi ini iaitu mengandungi probiotik, dextrin dan juga lactose. That's why dia dipanggil lactose S. Inilah kandungan lactose S ya. Jadi lactose S ini keunikannya adalah 3 keunikan utama iaitu membersih usus secara menyeluruh. Dia menyeluruh, bukan separuh-separuh. Menyediakan persekitaran usus yang seimbang. Artinya dia ada bakteria, ratio bakteria baik dan tak baik itu seimbang. Merangsang pergerakan usus dan bukan sahaja dia membersihkan, malah dia akan merangsang pergerakan usus tu tanpa memberi sebarang sakit, perasaan sakit. Baik, so dextrin pula, bagaimana dia membersih usus secara menyeluruh. Bagaimana dextrin ini merupakan serat larut air. Serat ni selalu kita dapat daripada sayuran kan, pemakanan jenis daun ya. Tapi ini adalah serat yang larut yang kita minum dan dia berupaya membersihkan lapisan dalaman kolon ya. Jadi apa-apa yang sumbat macam lemak kah, najis, telonggok najis yang degil, dengan dextrin ini dia dapat menyah keluar, melancarkan pembuangan kita tu. Baik. Dan seterusnya dia juga usus yang bersih membantu penyerapan nutrien yang lebih baik. Disebabkan bila dextrin ni sudah menjalankan tugasnya di dalam usus, maka usus jadi bersih dan penyerapan nutrien akan lebih bertambah baik. Okey, bagaimana pula dengan dia punya bahan yang kedua iaitu probiotik, menyediakan persekitaran usus yang seimbang. Jadi ratio di dalam ratio bakteria yang ada di dalam iaitu bakteria Bifidobacterium longium kan dipanggil. Okey, paling banyak dalam sistem penghadaman. Jadi dia juga menggunakan teknologi ini iaitu PET memastikan bakteria ini cergas di dalam usus dan mula membiak. Artinya bakteria baik ni membiak dengan lebih banyak. Ya, okey. Dan dia juga dalam laktosis ini dapat menyediakan persekitaran untuk pertumbuhan bakteria baik. Ialah bakteria baik dan mencegah pertumbuhan bakteria buruk. Okey, bagaimana pula probiotik ini menyediakan persekitaran usus yang seimbang. Jadi Bifidobacterium ni dalam lactose S adalah rentan asid dan boleh diangkut ke usus besar. Jadi ini manfaatnya dan dia memang sangat kita perlukanlah, bahan yang bakteria yang sangat kita perlukan di dalam usus kita. Jadi bagaimana laktosa pula? Laktosa ini yang ketiga ni merangsang pergerakan usus. Laktosa mengembangkan dinding usus, merangsang pergerakan usus, menyingkirkan lemak, toksin, sisa buangan dan juga najis degil. Jadi membuatkan usus kembali cergas, segar dan menyebabkan kita rasa lebih selesa. Okey, lactose S, langkah hebat yang pertama dengan kesan segera dan selesa.
untuk menyingkirkan toksin dalam badan dan mengembalikan sistem penghadapan yang sihat. Ya, jadi S adalah singkatan untuk segera dan selesa. Alright. Jadi tindakan S berganda penambahan bilangan bakteria baik dalam kolon dengan segera. Kan? Jadi setiap paket mengandungi lebih daripada 1 bilion bakteria bifidus, menyingkirkan najis yang degil dan pergerakan usus yang lebih selesa. Oh, itulah S dia. Selesa, S. Alright. Jadi saranan pengambilan untuk dewasa, ikut kg kita pula. Jadi kalau 60 kg ke atas tu digalakkanlah ambil 2 paket. Itu yang selalu kita dinasihatkan. Kalau 60 kg ke bawah tu 1 paket cukup. Sebenarnya 1 paket setengah lah untuk 60 kg ke atas. Okey, jadi kita sarankan untuk dewasa selama 6 hari 1 paket sehari. Lepas tu pengekalan untuk kesihatan usus untuk maintain 1 paket seminggu. Kalau ada penyakit, cikgu ini cakap digalakkan ambil selama 21 hari berturut-turut. Jadi campur dengan 250 ml BioPure air bersih, boleh juga bersama dengan jus dan jangan dengan air panas. Ini jangan silap ya, mesti dengan suhu bilik. Ambil semasa perut kosong, minum sekurang-kurangnya 4 hingga 6 gelas air setiap hari. Jadi mesti jangan ambil bahan makanan pepejal. Yang cecair boleh, apa jenis saja minuman boleh, tapi yang pepejal tu dalam masa 4 jam jangan dulu. Tapi selepas 4 jam sama ada membuang ataupun tidak, okey, boleh makan sudah. Nanti kepingsangan orang, ya. So ini adalah cara-cara dia. Baik, so kita ada banyak testimoni. Saya rasa kita semua pun ada testimoni dalam grup kita ni, ramai yang ada masalah sembelit ataupun kembung perut. Inilah Encik Muhammad Yazir 46 tahun, masalah pembuangan air besar yang tidak lawas. Lepas tu dia ambil produk 6 hari, pembuangan semakin baik. Lepas tu ini pula umur 65 tahun, mengalami sembelit dari remaja lagi dan bergantung pada ubat-ubatan. Jadi selepas minum laktos dia berasa lega. Dan ini pula umur 52 tahun, najis keras dan berdarah. Ini sampai ke tahap berdarah ya. Dan selepas guna laktos, pembuangan air besar menjadi lawas dan kurang daripada 5 mili. Wow, ini power. Dan ini juga umur 48 tahun. Okey, ya. Alright. Selalu berasa perut kembung dan tidak selesa. Sekarang makin ringan dan makin handsome. Alright. So, itu sahaja perkongsian saya daripada Laktos. Laju you. Okey, sekian dan terima kasih. Jumpa lagi di minggu depan. Thank you.